Masa tu hati dah rasa tak sedap. Lepas keluar dari tandas, aku berjalan ke kios minuman. Tapi masa tengah tekan-tekan mesin, aku terdengar bunyi kain bergesel perlahan, macam orang berjalan dengan kain labuh. Aku menoleh ke kiri, dan di situlah aku nampak dia. Seorang perempuan Melayu, rambut panjang, kulit pucat, pakai kebaya merah pekat, berdiri di bawah sinaran lampu kuning yang malam. Dia pandang aku lama sebelum jawab perlahan. "Kamu nampak?" Astaghfirullah. Ramai dah nampak, tapi jarang dia tunjuk muka. Aku kecut perut. Pakcik tu sambung cerita. Katanya bertahun dulu ada seorang wanita yang mati dibunuh dekat kawasan tu. Katanya dia diperlakukan dengan kejam oleh seseorang yang dia kenal.